Pernah tak rasa geram kat tempat kerja? Rasa macam kita dah cakap terang-terang, tapi orang lain faham benda lain. Benda macam ni boleh buat kita stres kan? Sebenarnya, mungkin ada satu cara mudah nak selesaikan masalah ni. Hanya dengan ubah sikit cara kita tengok sesuatu. Soalan ni kan? Cuba fikir balik sekejap. Pernah tak situasi macam ni jadi ke anda? Saya confirm ramai yang tengah angguk kepala sekarang ni. Okey, bayangkan senario pertama. Kita dah explain A sampai Z, siap dengan contoh, dengan email, semua lengkap. Dalam kepala kita, mesej ni dah terang gila, takkan tak faham kot. Niat kita baik, cara kita sampaikan pun kita rasa dah cukup jelas. Tapi somehow, entah macam mana, orang yang kita cakap tu boleh faham jadi Z sampai A pula. Terus jadi salah faham yang besar. Geram kan rasa dia bila jadi macam tu? Atau, situasi kedua, yang ni pun common sangat jadi. Kita tengah meeting, kita bentangkan semua fakta, semua data, kita memang yakin gila 100% idea kita lah yang paling logik, yang paling betul. Tapi, pelik kan? Perbincangan tu tak ke mana-mana pun. Makin panas, makin tegang adalah masing-masing stick dengan pendapat sendiri. Ini bukti paling jelas yang rasa betul sorang-sorang tu memang tak cukup untuk selesaikan masalah. Jadi, kat mana silapnya? Selalunya, senang je kita nak tuding jadi kat orang lain. Dia tu degil, dia tu tak nak dengar. Tapi, pernah tak kita terfikir yang punca sebenar masalah tu mungkin bukan orangnya, tapi cara kita tengok masalah tu? Dengan kata lain, perspektif. Kita memang cepat sangat fikir, dia ni payah betul lah. Atau, memang tak boleh bawa bincang dia ni. Kita terus salahkan orang tu. Tapi, hakikatnya, punca sebenar tu ialah kita semua. Termasuklah diri kita sendiri. Kita semua tengah tengok dunia ni melalui satu teropong yang sempit. Kita cuma nampak apa yang kita nak nampak je. Dan kod ni memang on point gila. Isunya bukan siapa salah, siapa betul. Isunya ialah sudut pandang kita yang terhad. Sebaik saja kita sedar yang mungkin ada benda yang aku tak nampak, barulah kita boleh mula cari jalan keluar. So macam mana kita nak luaskan teropong kita tu? Macam mana nak nampak gambaran yang lebih besar? Sebenarnya, ada 3 langkah praktikal yang kita boleh cuba. Senang je. Fikirkan ni macam 3 kanta berbeza yang kita boleh guna. Pertama, kita tengok dari kanta kita sendiri. Kedua, kita cuba pakai kasut orang lain pula. Tengok dari kanta dia. Dan ketiga, kita jadi macam pemerhati dari jauh. 3 langkah ni nampak simple, tapi percayalah, impak dia besar. Jom kita zoom in satu per satu. Langkah pertama, always mulakan dengan diri sendiri. Sebelum kita nak orang lain faham kita, kita kena faham diri kita dulu. Cuba tanya, apa sebenarnya yang aku nak capai dalam hal ni? Apa yang paling penting untuk aku? Bila kita dah jelas dengan needs kita, barulah senang nak sampaikan pada orang lain. Langkah kedua, empati. Dan ini poin yang paling-paling penting. Empati tu tak sama dengan setuju tau. Kita tak perlu pun setuju dengan pandangan dia. Kita cuma perlu cuba untuk faham. Kenapa dia fikir macam tu? Atau apa agaknya yang dirisaukan sampai dia cakap macam tu? Kuncinya, faham dulu, nilai kemudian. Dan yang ketiga, yang ni macam superpower sikit. Cuba zoom out dari situasi. Bayangkan, anda bukan lagi pelakon dalam drama ni. Tapi anda ni penonton yang duduk kat kerusi paling atas. Dari situ, emosi dah kurang. Tak ada dah tim aku lawan tim kau. Yang ada cuma fakta. Apa sebenarnya yang berlaku? Biasanya, dari sudut pandang nilah jalan keluar akan nampak lebih jelas. Jadi, bila kita dah guna ketiga-tiga kanta ni, apa hasilnya? Kita akan sedar yang solusi tu takkan datang dengan cara tinggikan suara atau siapa menang berdebat. Solusi tu datang bila kita sama-sama besarkan sudut pandang kita dan mula cari jalan penyelesaian bersama. Dan ini membawa kita kepada satu soalan yang penting untuk kita muhasabah diri. Satu pilihan yang sebenarnya kita buat dalam setiap perbualan yang susah. Cuba fikirkan satu masalah kerja yang tengah serabut dalam kepala anda sekarang. Dah. Sekarang tanya diri sendiri sejujurnya. Matlamat utama aku sekarang ni nak pertahankan pendapat aku sampai menang atau aku betul-betul nak faham pendapat orang lain? Jawapan kepada soalan ni akan tentukan sama ada masalah tu selesai atau makin berlarutan. Sebab akhirnya dalam satu pasukan kita bukan nak compete, bukan nak lawan sesama sendiri. Kita nak complete, kita nak saling melengkapi. Setiap orang bawa sekeping puzzle dengan pandangan yang berbeza. Dan hanya bila kita gabungkan semua kepingan tu, barulah kita dapat nampak gambaran penuh. Itulah kan kekuatan sebenar sebuah pasukan.